kali saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada keseluruhan staf dan pemain kerana memberi komitmen yang tinggi sepanjang kejohanan ini. Okey, sebagai yang mana kita sedia maklum, kejohanan ini berlangsung selama 4 hari. Ia memerlukan satu komitmen yang tinggi, disiplin para pemain untuk orang kata menginstalasikan kejohanan ini supaya kita berada di satu landasan ataupun prestasi yang tinggi. Saya inginkan pemain saya memahami dari segi konsep permainan. Itu lebih penting kerana apa saja keterapan permainan, at least saya hendakkan pemain saya faham, lebih mudah untuk kita menghadapi kejohanan ataupun pertandingan dengan intensiti yang tinggi. Saya inginkan pemain mempunyai komitmen yang cukup tinggi dari satu kejohanan ke satu kejohanan. Selain daripada situ, kita memerlukan pemain untuk menerima perlawanan dengan intensiti yang tinggi serta boleh menguasai bola serta membuat decision making yang betul dalam satu kejohanan.